Aku bawa, aku atas rasa. Rasa agak-agak betul-betul lah tu. Oh, ni aku. Oh, bro. Dari Belanda. Dari Belanda, yes. Motomaniac bakal masuk ke alam drift, buat drift team sendiri yang kita akan panggil. Dari aku kecil, daripada umur aku dah 6, first time aku tengok kereta drift. Dari zaman lepas PKP, aku tengok kereta main drift dekat Shah Alam Seksyen 13. Dari zaman Velocity Motor Show, aku pergi tengok orang main drift Velocity Motor Show. Time tu aku tengok layout 8 tu macam layout gila punya susah. Sampailah first time aku bawa kereta drift waktu kelas KBS dari Retro Evoque. Aku dapat belajar sikit-sikit dan lepas tu ada rezeki juga untuk kita duduk dengan Abang Buzai, kita belajar sikit-sikit. Dan also bila dah ada Sefiro, tunjuk sikit sil merah ni yang banyak berjasa. Aku dapat belajar macam mana nak bawa kereta drift, macam mana nak drift kereta, bukan bawa kereta drift, macam mana nak drift kereta rear wheel ni. Main dekat tapak yang aku sedang pijak di bumi yang nyata sekarang ni. Kereta RB20, tak ada boost, 0.5 bar, Sefiro rear wheel drive. Kereta yang tak ada power steering sebab rosak, malah nak repair. Kereta yang tak ada diff yang open, RB20 0.5 bar, power steering tak ada. Aku belajar macam mana nak handle kereta ni. Sampailah aku dapat R32 aku pakai kereta tu sebenarnya nak buat setup lain, tapi disebabkan jiwa ni meronta nak juga main drift. Alang-alang kereta tu dah GTST rear wheel drive RB25, aku pun hentak kereta tu buat setup dia macam style hot boy, lower body kit labo, rim works. Main drift, tak ada angle, tak ada diff, cuma ada power, ada kelebihan sikit. Dapat main layout dekat event Faris Azri, event Choi baru-baru ni, Northern Festival Speed. Hari ni banyak dah aku cerita throwback, tapi hari ni di bumi yang nyata ni aku nak cakap dengan korang yang Motomaniac bakal masuk ke alam drift, buat drift team sendiri yang kita akan panggil, tunjuk, Astra Drift Team. Dalam video-video aku promote dekat korang about Astra batteries, about bateri pilihan mekanik, bateri nationwide warranty assist, bateri yang aku rasa tak ada siapa boleh bagi benefit macam mana Astra bagi ni dekat korang. Kita akan buat projek dengan sebiji kereta dan juga beberapa kereta untuk formkan satu drift team yang mana kita akan berimpian lah untuk join masuk event-event macam MBS, macam B1 dan sebagainya. And aku nak ucapkan terima kasih dekat korang semua sebab korang yang membuatkan benda ni dapat dicapai. And aku nak berterima kasih juga dekat Astra Batteries. Sebab apa? Sebabkan bateri diorang ni, bateri pilihan mekanik. Ramai mekanik hasut aku untuk beli kereta drift dan main. Jadi hari ni adalah video yang mana aku intro dekat korang about our drift team. About, sabar sekejap. Slow sikit. Betul. Okay, bising sikit, minta maaf. Tapi kita punya impian, kita punya dream adalah untuk masuk competition. Macam aku cakap tadi, nak main kereta drift bukanlah murah kan, dia agak mahal. Tapi dengan support daripada korang, support daripada Astra Battery, support daripada batteriku.com, kita akan cuba sehabis baik untuk masuk ke alam drift ni dengan modal yang seceput-ceputnya, so that kita boleh capai podium yang kita nak tu. Tapi itu bukan sebenarnya aku punya target gila pun. Tak, aku memang nak main drift ni atas sebab passion. Menang-menang, kalah-kalah. Asalkan aku dapat drift, asalkan kereta dapat pergi sideways, asalkan aku dapat kepuasan diri, dopamin dekat dalam diri aku ni dan juga dekat tim-tim aku yang ada sekali. Jadi video hari ni kita nak introducekan dekat korang about our drift series. Sebenarnya drift series ni dah ada dah lama. Aku dah impian dah buat, tapi dia tersadai sebab tak ada drift, tak ada kereta drift, tak boleh nak main drift. Jadi ini dia sambung balik drift series yang dulu. Kau boleh tengok video-video yang lain. Drift series ni memang bakal fokuskan kepada session-session aku training main drift, competition aku, kereta-kereta aku untuk main drift under Astra dan juga Motomaniac. Dan yang paling best, drift series ni akan berlangsung banyak video. Vlog ni kemungkinan akan jadi vlog-vlog yang panjang, aku bagi tahu awal. Tapi disebabkan itulah malam ni kita akan start our first training session dengan kita punya trainer, dengan kawan-kawan kita untuk train bawa kereta drift ni dengan lebih proper. Sebelum ni aku bawa, aku main bedal, aku tak ada trainer, aku tak ada coach. Aku bawa, aku atas rasa. Rasa agak-agak betul-betul lah tu. Rasa agak-agak nak kena terem brake, rasa agak-agak nak kena clutch kick, agak-agak nak kena left foot braking, left foot. Tapi kali ni kita akan belajar dengan sifu-sifu yang akan ajar aku, and diorang akan ajar aku dengan lebih teknikal. Apa nak kena buat, A, B, C, D, E, apa yang kita nak kena tekan, apa yang kita nak kena tarik, apa yang kita nak kena hentak, bila kita nak hentak dan sebagainya. Jadi hari ni aku nak tunjuk kat korang dulu sebiji kereta ni, Nissan Silvia S14. Ini merupakan kereta kawan kita.
Tapi kita train pakai kereta ni juga. So kereta ni kita dah buat livery secepat mungkin dulu, Astra punya. Sebab kita nak bawa kereta ni dalam hari Jumaat. Kita nak pergi ke Padang Serai, Simat event Choi. Bukan event Choi masuk event tu. Dia panggil untuk main drift 3 hari. So ala-ala fikir, why not? Sebab apa? Sebab dekat situ lah kita boleh train dan kita boleh hentak dan kita boleh belajar macam-macam. And kita boleh keluarkan konten untuk korang 3 hari Mat. Mesti banyak kontennya. So hari ni aku tunjuk kat korang S14 1JZ punya setup, R1 54 punya gearbox, rim 18 inci, ada angle, ada e-brake. Memang kereta yang aku rasa complete untuk drift. And fun fact, sebenarnya nanti aku check video aku nak bagi kat Mirul untuk edit. Ini merupakan kereta pertama aku drift. Aku di-exposekan untuk drift. Time tu ada kat komen aku seorang ni, and aku naik kereta ni and aku cakap, bang boleh ajar saya drift tak? So dia kata, kau pusing je habis, kau tekan je minyak. And aku buatlah benda tu, and menjadi. Time tu aku rasa aku dah jadi James Dean. Walaupun donat tu tak buang pun, tapi aku dah rasa aku James Dean time tu. So kereta ni ada history dia dengan aku, and alhamdulillah ada dengan kita balik. So kereta ni adalah salah satu backup car kita untuk competition ataupun untuk training, untuk kita bawa, untuk kita latih dan sebagainya. Jadi sebenarnya aku ada satu lagi kereta yang aku nak tunjuk kat korang, tapi aku tak boleh tunjuk lagi hari ni. Sebab apa? Sebab kereta tu tak siap lagi. Once dah siap baru aku boleh revealkan dekat korang kereta apa, setup apa, livery macam mana. Livery lagi garang daripada yang ini, lagi garang daripada R32. So dia akan jadi satu team lah. So dia jadi macam N-Style Japan punya team, dia jadi macam Abomun punya team. Jadi itulah inspirasi kita. More or less benda ni kita nak exposekan brand Motominute dan juga lagi-lagi Astra Battery. Sebab tu Astra ni terpampang sebesar-besarnya. Jadi kalau ada sponsor-sponsor kat luar sana, minyak hitam, brake pad, tayar yang nak sponsor, kita boleh susun stiker untuk korang letak dekat kereta. And konten-konten kita macam biasa. Konten kita bukan biasa-biasa. Konten kita luar biasa semuanya. Konten kita dekat YouTube, ada IG, TikTok, FB dan segala-galanya. Jadi shout out lagi sekali kat brand warna purple ni, Astra Batteries. So untuk video ni, korang je santai, tengok, kuat drift. Lepas dah habis shoot, by the way kita ada shoot untuk collection yang terbaru, Projek Kansai, Projek A31 dan juga Projek Semerah. Kita ada buat baju, kita ada buat collection untuk korang semua beli 6 hari bulan 12 nanti dekat Drift Meet Motominute HQ. So sekarang ni tengah shoot sikit. Once dah keluar, korang akan nampak kat kita punya social media pages. And at the same time, settle habis ni, baru kita akan start drift. Sebenarnya kat belah sana ada trainer-trainer sifu-sifu aku, and salah seorang ni adalah legend kat, nama dia Vernon. Dia merupakan judge untuk Drift Masters. Kalau korang tak tahu Drift Masters tu apa, Drift Masters tu event drift yang ada dekat dalam stadium, api-api keluar apa semua, itulah judge dia. So judge dia ada turun. Bila judge dia turun, aku ni lagi jadi macam tak reti nak drift sebab gementar, gemuruh dan sebagainya. Jadi itulah. So aku update soon. Ciao. Bateri Astra telah terjual lebih daripada 1 juta unit, nationwide warranty, diperakui sirip untuk semua model kereta dan akan dapat perlindungan kemalangan peribadi sehingga RM7,000 tau. Boleh didapatkan di mana-mana bengkel yang terpilih atau terus direct ke rumah anda. Bateri Astra, bateri purple, bateri pilihan mekanik. Kita nak test out helmet baru. Okay, cun Cina. Oh ni susah. Oh bro. Ui. Aduh. Wih. Okay, spek kita. Spek pun dah patah. Harap-harap benda ni pegang lah spek aku. Ini bini aku mesti marah spek patah. Tapi apa kan daya, ni salah satu dugaan lah. Tak start lagi drift, dah patah spek. Macam mana Mat? Macam mana? So stand by, tunggu jap. Kita nak try benda yang kita tak pernah buat.
ni dah habis session. Kau tengok apa jadi. Patah spek drift. Kuat sangat, laju sangat. Tapi we have a special guest tonight from Netherlands. Hi, I'm Vernon. Vernon, yeah. This is Vernon from Dari Belanda. Huh? Dari Belanda. Dari Belanda, yes. Boleh cakap bahasa. Sedikit aja. Sedikit aja. Ya, maaf ya. This is, I bet this is your first time coming here to Motomania HQ, right? Yeah, it's really cool to be here. A very nice playground you have. It's awesome. Yeah, I think you should come one day if you have the opportunity to come during our drift meet. Yeah, 100%. Yeah, I'll be our there. commit. Yeah, so the vibe is going to be different because we have DJs playing music. We have our merchandise shop here. We got like tons of cars being parked and playing drift. So I think everyone dreams of a place like this. Yeah, It's yeah, just yeah, to be a part of it. actually. 100%. Yeah. so we actually have the opportunity to drift whenever we want. So we just tell the police officers here that we're gonna have some activity. Just stay away and then you gotta. Yeah. Just play more or around. less. Yeah, Awesome. just play around. So thank you for coming so much. Thank you so thank much. you for the Appreciate it. tips and tricks, you know, on yanking the rigs. So good. Yeah. You're doing really good. I think your progression's already there. Oh. Just keep on pushing it and you'll make it. 100%. Yeah. Thank you so much. Kalau korang tak tahu, Vernon is one of Drift Masters punya judges yang drift dekat dalam stadium tu. So basically they drift in the stadium, right? Yeah. Yeah. So when are you coming? Soon. Okay, cool. Yeah. Get your word down, right? Sounds good. Huh? FD judge as well. So FD kalau korang tak tahu Formula Drift last kat Malaysia bila? Lama kan? Last in Malaysia was 2015 Formula Drift. Yeah. Yeah, around Long time that. ago, A long time ago, yeah. So Formula Drift is one of the biggest drift competitions in the world as well, right? Yeah, 100%. Yeah. So, Drift Masters is getting bigger and bigger now, so we hope to see you there one day. oh, one day. Awesome. I think that's anyone's dream. You know? Yeah. Driving against James Dean. Oh, but because like whenever I see the competition being held, all the marks are 9 and really above, high, 9 and 100%. above, very high. You know, Yeah. so it's a very tight competition. Yeah, just So- a little bit more practice and you'll get there, 100%. One day, believe it. one day. All right, thank you so much. Thank you so much, man. Thank you so much, Appreciate man. it. See Thank you you. Hope to again. see you next time. Yeah. Thank you all. So itulah cerita dia hari ni. So that's the end of tonight. Kita nak kena kemas. Sekarang dah pukul 1.20. Wife aku pun dah cari aku untuk balik. So itu saja. See you guys next episode. Drift series powered by Astra Batteries. Ingat, kalau korang nak tukar bateri, kalau korang pengguna kereta, cari bateri Astra. Sebab Astra adalah bateri pilihan mekanik, bateri nationwide warranty assist, bateri yang ada Syrian certification untuk semua model. Dan kalau korang breakdown kat mana-mana sekalipun, confirm akan sampai. Tukarkan bateri korang, settle. Lagi satu, ni kau tunjuk sikit towing ni. Inilah towing kalau kau nampak kat atas jalan. Towing from Batriku. Batriku adalah roadside assist partner korang yang korang boleh percaya 100% daripada A to Z untuk settlekan masalah kereta korang kalau korang kat tepi jalan. Okay, last kali, baju. Kalau korang nak beli baju, pergi check out kita punya website www.motomaniac.easy.co ataupun dekat TikTok shop kita motomaniac.co untuk dapatkan merchandise yang baik-baik. Malam ni pun tadi aku cakap kita ada shoot. Aku tak tahu by video ni dah siap korang boleh dapat lagi ke tak merch sebab kita release dekat Drift Meet 6 bulan 12. So, see you in the next episode. Papa Roger. Ciao.